Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita pada acara podcast Bual Bicara di Pulas Channel untuk episod yang ke-6 pada minggu ini. Bagi anda yang baru menemui saluran channel ini, mohon tuan-tuan menekan dahulu butang like, butang share serta subscribe channel ini demi untuk memudahkan anda menerima info-info terkini, perkembangan episod-episod yang kami hidangkan setiap minggu ataupun pada 2 minggu sekali. Okey, pada pembahasan minggu lalu, episod yang kelima, kita telah pun membicarakan mengenai beberapa topik dan ada 3 topik segmen yang telah kita bentangkan pada sesi Bual Bicara podcast pada episod yang kelima minggu lepas. Iaitulah pertama tentang gencatan senjata, kedua tentang Selat Hormuz, apa yang telah berlaku perkembangan di Selat Hormuz, dan yang ketiga tentang sikap dan peranan negara-negara Arab terhadap Palestin sejak daripada terbentuknya entiti Haram Israel pada tahun 1948 hinggalah pada hari ini tahun 2026. Dan panelis kita pada kali ini masih lagi tokoh yang sama, yang masih banyak lagi yang perlu dibicarakan oleh beliau, dan kita masih lagi memerlukan khidmat, pandangan dan juga ulasan daripada beliau dalam mengupas tuntaskan di podcast Pulas ini, iaitulah Tuan Haji Muhammad Faisal bin Abdul Rahman. Selamat datang sekali lagi Abang Con. Ya, selamat datang. Kami ucapkan terima kasih dan minta maaf kerana tak jemu-jemu mengikuti undangan kami ini. Selama 6 episod kita rupanya. Baik. Daripada episod pertama, lebih kurang dalam bulan lepas lagi kita memula, dan sekarang kita telah menempuh 6 episod yang ke-6. Jadi mungkin episod yang ke-6 ini kita akan ada lebih kurang 2 segmen saja. Kita akan menghabisi pembahasan sambungan daripada episod yang kelima. Tidak lari daripada skala pembahasan geopolitik Timur Tengah pasca perang besar di antara Iran dan juga Amerika, Israel, dan masih lagi dalam mood gencatan senjata sejak daripada rakaman ini diadakan. Telah pun dibahas oleh Abang Con pada minggu yang lalu, bagaimanakah peranan-peranan negara Arab di sekeliling Timur Tengah ini, terutama yang sepatutnya menjadi benteng kepada Palestin, dan sepatutnya dengan kekuatan negara-negara yang ada ni sebenarnya mampu untuk mempertahankan bumi Palestin itu sendirilah. Tapi Abang Con telah pun mengupas dalam bentuk yang lebih realiti dan juga mendalam, dengan mengatakan bahawa sikap negara-negara Arab ini adalah bukan dikarenakan tujuan mereka untuk membela Palestin, tetapi kerana kepentingan yang wujud di kalangan mereka sendiri. Okey, jadi pada kali ini kita akan meneruskan persoalan perbincangan kita pada segmen yang ketiga. Pada episod yang lepas, kita tergantung kepada satu pandangan yang melihat bahawa Amerika dan juga Israel ini semakin merudum kuasa mereka, terutamanya di Timur Tengah. Kalau dulu mereka ada antara sebagai satu kuasa yang tunggal memegang kuasa di Timur Tengah itu, dengan pekalan-pekalan Amerika, pekalan mereka yang begitu banyak. Kalau kita tengok secara mapping peta yang tu berceretek lah. Orang Kedah kata berceretek lah dia punya pangkalan base ketenteraan tu. Tetapi sekarang ni walaupun banyak, tidak menjamin kekuasaan mereka kekal di rantau tersebut. Dan kita melihat bahawa antara yang mencabar kuasa mereka iaitulah Republik Islam Iran lah. Dan sekarang kita telah melihat realitinya. Jadi mungkin Abang Con dapat menambah lagi tentang kuasa yang dipegang oleh Amerika sekarang ni sudah luntur, dan dia tidak dapat dilihat sebagai satu kuasa yang dipandu oleh US semata-mata. Dah kita nampak sekarang ni dah kuasa mereka dah memang dah kurang dah. Kita nampak berjalan dah. Macam mana ni Abang Con? Boleh pulas sikit lagi? Okey, baik moderator. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak cerita sikitlah tentang kedudukan kuasa Amerika ni, saya nak patah sedikit. Ya, silakan. Kalau kita nak tengok kuasa mereka ni, kenapa Amerika boleh membina pengkalan yang begitu banyak boleh kata di kebanyakan negara Arab ni, ada 1 dan lebih pengkalan. Kita tengoklah kelaku ataupun tindak tanduk orang Arab ni sejak sekian zaman lah, daripada zaman dulu sampai ke zaman sekarang. Ya, dia ada kelaku yang begitu mengecewakan. Kelaku yang mengecewakan ni macam mana tuan-tuan? Kita dalam isu Palestin ni, bukan kita tak nampak orang Arab, negara Arab bangkit. Ya, bila berlaku pembunuhan di Gaza, bila berlaku kekejaman Israel terhadap Palestin dan sebagainya,
orang-orang Arab ni dia bangkit demo. Tetapi demo dia ni hanya sekadar untuk menaikkan semangat rakyat saja. Yang mana pimpinan Arab ni dia biarkan rakyat dia bangkit, tak apa, untuk Palestin bangkit. Tetapi sebenarnya hanya untuk kepentingan mereka saja. Dalam pepatah ni, satu pepatah Arab dah. Dia kata tiada siapa khianat Palestin lebih daripada orang Arab. Tiada siapa Walaupun nampak Palestin ni, tapi mereka lah yang mengkhianati Palestin. Kan kita nampak orang Arab ni bangkit. Tapi kenapa ada pepatah mengatakan bahawa tiada siapa khianat Palestin melainkan lebih daripada orang Arab sebenarnya. Dan dalam satu waktu Ini dia kata pepatah Arab pepatah Arab. Dan tiada siapa pula sayang Palestin lebih daripada orang Arab. Dalam satu waktu kita nampak dia sayang. Dalam satu waktu dia adalah pengkhianat. Ini pepatah yang ada. Kan kalau kata nak sayang Palestin, orang Arab. Khianat Palestin pun Arab juga. Maka dengan sebab tu kita tengok, jadi apabila Amerika ni dia nampak bahawa dia tahu orang Amerika ni Zionis, pimpinan-pimpinan Zionis, mereka nampak kelaku dan perilaku pimpinan Arab ni, dia hanya melakukan demo hanya sekadar untuk nak menaikkan semangat orang Arab saja. Tapi bila diberi pilihan antara, dia kata sebut, bila diberi pilih antara tanah air ekonomi dengan Palestin, mereka akan pilih tanah air mereka sendiri. Mereka akan bermihak kepada ekonomi mereka sendiri. Jadi Palestin jatuh nombor 2 lah. Palestin jatuh nombor 2. Jadi nampak macam orang Arab ni sampai sekarang ni kalau kita tengok masih lagi mereka ni mengikut pepatah tu sampai sekarang. Maka dengan sebab tu kita tengok bahawa Amerika menggunakan peluang melihat kelemahan-kelemahan dan kelakuan-kelakuan orang Arab ni, akhirnya mereka membina pangkalan. Dan akhirnya mereka bukan sekadar menjajah pangkalan, mereka menjajah ekonomi. Kalau kita tengok minyak walaupun negara Arab mengeluarkan minyak, tapi yang menguasai minyak adalah negara-negara barat seperti Amerika dan sebagainya. Maka timbullah Shell, timbullah Exxon, timbullah Caltex, timbul apa tu. Wahal sebenarnya minyak ni sumber yang utama keluar daripada negara Arab. Tapi yang menguasai ekonomi minyak dunia, dipanggil di Seven Seas, adalah syarikat-syarikat yang dikuasai oleh Amerika, US dan sekutu dia. Maka selepas tu, mereka cuba untuk mewujudkan hubungan normalisasi. Apa yang dikatakan dalam Abraham Accord. Abraham Accord 2020 yang kita tengok ada satu projek untuk nak normalisasikan negara-negara Arab dengan Israel. Mengadakan hubungan secara langsung. Maka keluarlah desas-desus bahawa ada usaha untuk menubuhkan kedutaan-kedutaan Israel di negara-negara Arab. Ini mendapat bantahan yang disebutkan Abraham Accord ni adalah satu projek tikaman Palestin daripada belakang. Kita nampak sekarang ni memanglah nampak orang Arab ni marah. Orang Arab ni marah apabila orang Palestin dibunuh dan ditindas. Tapi dalam satu hal, mereka lah pengkhianat. Dan benda ni diperhatikan oleh, kalau kita tengok dalam Timur Tengah di Asia Barat ni, hanya satu negara, satu-satu negara yang dikatakan yang tidak mengadakan hubungan secara langsung, tak langsung, secara resmi, tak resmi, tak ada dengan Amerika, iaitu Iran. Dan Iran bukan Arab lah. Iran ni walaupun bukan Arab, dia Parsi, tapi dia tergolong dalam kawasan lingkungan Asia Barat. Jadi perangai orang Arab. Yaman macam mana lah? Yaman, Yaman kita tengok, Yaman pun ada pembahagian dia. Kalau tengok sekarang ni, Yaman, Houthi yang dikuasai, kawasan Yaman yang dikuasai oleh Houthi, mereka tu berlepas diri daripada hubungan dengan kuasa-kuasa yang mencekam di Amerika dan Israel. Sekarang ni kita tengok hanya Iran, Yaman. Negara-negara lain boleh katakan semua ada hubungan. Yaman ni kita boleh kategorikan sebagai satu negara lah, negara sebuah Arab. Negara Arab yang ada di selatan. Yang betul-betul menentang Zionis dan juga menentang penindasan terhadap Israel terhadap Palestin sendiri. Maka Abraham Accord ni cuba ditonjolkan dengan tujuan untuk menguatkan lagi pengaruh Amerika, pengaruh Zionis di negara-negara Arab. Dan beberapa percubaan dan rundingan telah dibuat di UAE dan di beberapa negara Arab yang cuba untuk mengadakan hubungan normalisasi dengan Israel. Dia normalisasi yang nak cuba wujud ni, adakah lebih kurang sama macam satu usaha cadangan dulu kita selalu dengar lah, two-state solution? Sebagainya adalah two-state solution. Iaitu untuk mengarahkan Palestin ni mengiktiraf Israel, yang mengatakan dua two-state solution ni, Israel
Israel, hubungan adanya Israel, adanya Palestin, dan itu antara yang diangkat juga oleh negara-negara Arab menyokong two-state solution. Iran tidak menyokong two-state solution. Sejak daripada awal lagi. Sejak pada awal lagi. Jadi bukan saja Abraham Accord ni juga melibatkan negara-negara Arab di sebelah Afrika Utara, seperti Morocco, Sudan dan sebagainya. Jadi kenapa disebut sebagai Abraham Accord? Abraham ni dia ambil sebagai kerana nama orang Islam, ya, dalam Islam pun Ibrahim, orang Kristian pun membagi Abraham, orang Yahudi pun ada. So mengambil simbol daripada Nabi simbol Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim. Yang tu kan. Tujuannya untuk kononnya penyatuan lah kononnya. Wahad adalah penguasaan. Wahad itu pada muslihat. Muslihat yang dibuat yang tu. Dan tanpa siapa pun menjangka apabila benda ni ditentang hebat oleh gerakan di Iran yang menentang tentang hubungan normalisasi, dan akhirnya Iran dianggap sebagai sebuah negara yang mencabar Amerika dalam hal ini, maka wujudlah beberapa provokasi tindakan mengancam Iran dan sebagainya, berlakulah peperangan. Bila berlakunya peperangan, kita tengok satu yang kita sebut, ya, apabila peperangan ini, kita cerita tentang Selat Hormuz yang baru ni. Kita cerita bagaimana Amerika gagal, dia terpaksa mundur. Dan hari ini kita tengok bagaimana pengkalan-pengkalan Amerika ni, walaupun ada, sudah banyak yang tidak berfungsi. Ya, apabila mendapat serangan yang begitu hebat daripada pelupan Iran. Sehingga menyebabkan projek Abraham Accord ni akan tergendala. Begitu saja. Dan kuasa Amerika di Timur Tengah, di Asia Barat ni, sudah makin hilang dan menjadi ramalan kepada banyak pengamal-pengamal geopolitik bahawa pengkalan Amerika pada satu masa nanti di Asia Barat akan hancur begitu saja. Pengaruh, kekuatan dan hubungan. Dan benda ini kita tengok sampai ke saat akhir ni, Iran terus menyerang. Kerana Iran tahu bahawa Amerika menggunakan pengkalan-pengkalan di Asia Barat untuk menyerang Iran. Dan akhirnya, bukan kata Iran mengambil peluang, Iran terpaksa mengajar negara Arab jangan letakkan pengkalan. Kerana pengkalan itu tidak ada kepentingan langsung untuk Islam. Tidak ada kepentingan langsung untuk negara Arab. Melainkan dia adalah penguasaan Barat terhadap negara Arab. Ya, jadi Iran terus dengan begitu berani menyerang banyak pengkalan di Bahrain, di Kuwait, termasuk juga di UAE dan di Dubai. Terbaru ni di Kuwait ada serangan lagi. Ya, serangan yang begitu dahsyat. Jadi kita tengok sekarang ni pengaruh Amerika, kuasa Amerika semakin lama semakin kurang. Lagi satu, apabila kita bicara tentang apabila pengaruh Amerika di Timur Tengah, kita kata sekarang sudah tak dipandu oleh mereka lah. Dulu dipandu oleh mereka sebagai satu kuasa tunggal. Dan sekarang ni dia dah luntur, dan kuasa itu boleh dimasuk oleh negara seperti Iran dan juga Rusia dan juga China jugalah mempunyai peranan di segi sudut ekonomi. Kemudian kita tengok kalau dahulunya kita lebih melihat kepada dulu kita sebut sebagai perang proksi. Banyakkan proksi Iran yang melawan. Bermula dengan Hizbullah di Lebanon, kemudian munculnya satu proksi besar di Yaman. Di Palestin sudah pun wujud Hamas, Jihad Islam dan semua. Sekarang ni proksi-proksi itu tidak memerlukan peranan utama. Sekarang direct terus Iran tu yang berhadapan dengan Amerika dan sekutunya Israel dah. Jadi berhadapan direct tanpa proksi, tanpa ada menggunakan perantara lagi dah. Jadi adakah tuan melihat bahawa ini adalah perang terakhir di antara dua kuasa ni? Ya, kalau kita tengok ni memanglah yang Mizan kata bermula dengan proksi, dan hari ini adalah direct perang antara Iran dengan Amerika, satu kuasa besar. Yalah, selama jangka masa itulah pertumbungan, permulaan pertumbungan. Sebelum ni tak berlakulah, kita tengok kan hanya orang kata insiden-insiden yang kecil, tapi hari ini merupakan satu insiden besar. Dan hari ini kita melihat bahawa apabila Amerika dan Israel ini, dia yang kita katakan gencatan senjata ni, mereka tak akan patuhi gencatan senjata tersebut. Mereka akan cuba, sekarang ni mereka cuba untuk menarik peranan negara Arab. Sebab tu yang terkini kita tengok apabila jet-jet pejuang UAE juga terlibat dalam serangan. Mereka cuba. Tapi apabila Iran berjaya mematahkan, UAE diam. Kuwait berdiam. Hanya mengutuk, tapi apabila diserang pengkalan Amerika di Kuwait, Kuwait tak membalas. Yang itu. Dan sekarang ni Amerika cuba untuk memujuk, saya sebut, negara-negara kuasa besar lain. Ya, antara dia memujuk negara England,
Dan dia juga melobi NATO lah yang dia paling cuba besar. melobi NATO dan sebagainya untuk tujuan bersama-sama. Kerana bagi dia tidak mampu. Tak mampu. Dia tak mampu. Tapi kita lihat bahawa negara-negara Eropah, mereka pun bila melihat peperangan di antara Iran dan Amerika, mereka sendiri pun tak berani untuk berhadapan dengan Iran. Kerana Iran mempunyai satu nak kata teknologi, tetapi satu tindakan yang begitu mengejutkan. Kalau tengok Hizbullah lah, kita patah balik tentang Hizbullah. Dengan hanya sebuah drone yang lebih kurang harga sebuah handphone. Terlalu murah. Terlalu murah. Dikatakan $500 lah. Kita Sudah kata, dapat menghasilkan drone itu. sudah dapat memusnahkan Merkava. Bukannya takat satu tapi beratus Merkava sudah menghapuskan kenderaan-kenderaan tentera Israel dengan hanya satu kejutan. Sebelum ni kita tak tengok pun. Tapi hari ni drone yang dicipta, drone yang seolah drone ni macam kita tengok drone ambil gambar. Satu kos yang begitu rendah yang tak mampu ditempis dengan terbang yang laju yang dalam keadaan terbang yang rendah dan tak boleh dikesan oleh mana-mana penangkis. Ini kita tengok satu kehebatan kan. Dan Israel pun makin melemah di sepadan Lebanon dan juga Israel. Mereka makin melemah dan mereka bingung dengan keadaan sekarang ni. Masuk ke Terbah kena. Masuk Makkah, dalam Makkah kena habis. Dulu masuk tak dapat lihat. Sekarang ni sebelum masuk dapat tengok dengan dengan video dan sebagainya. Ya, drone tersebut terus. Yang ini yang katakan bahawa negara Eropah bimbang tentang kehebatan Hizbullah, tentang kehebatan Iran dalam membuat percaturan. Ya, membuat percaturan peperangan. Ya, dengan menggunakan segala sumber yang ada, sumber yang murah, mampu untuk memusnahkan sumber yang mahal dengan sumber yang berteknologi tinggi. Ini kita tengok kan. Jadi tak mungkin, saya yakin tak mungkin negara-negara Eropah akan bersama dengan Amerika dalam hal ini. Dan sekarang ni usaha pujuk-memujuk sedang berlaku. Dan yang itu yang saya melihat bahawa Amerika ni orang kata sebuah negara yang ego, kemungkinan dia akan masuk sekali lagi untuk berperang, tapi peperangan ini tak akan tamat dan peperangan ini akan menuju kehancuran kepada Amerika itu sendiri. Dan kita pun juga melihat Amerika masih lagi berusaha keras lah untuk nak menghadapi Iran dalam pelbagai cara. Dan itu je topik yang akan kita bincangkan pada segmen yang kedua nanti. InsyaAllah kita akan berehat dahulu. Kita bertemu selepas ini insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita pada segmen yang kedua, Pulas Channel, edisi podcast Geopolitik Timur Tengah, episod yang ke-6. Pada segmen yang pertama tadi, kita telah pun membicarakan tentang tajuk bagaimanakah Timur Tengah ini yang dahulu telah dipandu oleh satu kuasa tunggal oleh US ataupun oleh Amerika secara mutlak. Kita lihat dengan pangkalan-pangkalan tentera yang begitu banyak, beratus-ratus pangkalan tenteranya. Tapi sekarang sudah dilihat tidak lagi dipandu oleh kuasa tunggal tu. Mereka telah pun tergugat dengan kejatuhan moral dan juga kejatuhan dari segi sudut perangan dengan kesan daripada Iran, dengan Iran baru inilah. Dan seperti yang telah disebut oleh panelis kita, Ban Chon tadi. Jadi apabila Ban Chon telah memberitahu bahawa kuasa Amerika sekarang ni sudah pun terhakis, sudah pun tergugat dan mereka tidak lagi mampu untuk bangkit untuk nak kuatkan kembali, dapatkan kembali kuasa mutlak mereka itu di Timur Tengah. Soalannya sekarang ni, adakah Iran akan menjadi suatu kuasa baru yang akan muncul di Timur Tengah? Dan apabila Iran ni boleh dianggap sebagai jadi kuasa baru yang akan muncul di Timur Tengah, bermakna ia dapat menguasai dunia itu sendirilah. Jadi adakah Tuan Haji nak melihat bahawa Iran ni akan menjurus kepada begitu? Apa pandangan? Baik, sebut tentang kuasa besar. Bila kita sebut kuasa ni, kadang-kadang gambaran kita kuasa ni, kalau sebut sekarang ni lah, lebih pada penindasan. Kerana dunia ni berkuasa, dia melakukan penindasan. Amerika berkuasa, dia melakukan penindasan. Sekarang ni Amerika dan Zionis makin melemah. Adakah Iran boleh menjadi kuasa besar?
Jadi kuasa yang saya nampak bahawa satu masa Iran ni yang ada tamadun 3,000 tahun yang melahirkan banyak cendekiawan-cendekiawan yang bersejarah yang tercatat dalam sejarah ilmu perubatan, ilmu bintang, ilmu matematik, ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu agama. Sebenarnya segala bentuk ilmu yang ada di dunia sekarang ni berasal daripada Parsi. Dan kita tengok apabila berlakunya peperangan ni, Iran hanya menggunakan sebahagian daripada ilmu yang ada, iaitu ilmu teknik peperangan. Daripada ilmu teknik peperangan itu, mereka berjaya untuk mengawal ekonomi. Salah satunya saya sebut tentang Selat Hormuz tu. Siapa sangka Selat Hormuz tu yang saya sebut adalah leher kepada botol minyak. Yang kita tengok botol minyak, jadi leher itu kecil. Itulah Selat Hormuz. Minyak di sini. Minyak ni negara Arab. Jadi leher itu adalah Selat Hormuz. Mereka berjaya menguasai. Dengan minyak, penguasaan minyak, kita tengok bahawa negara yang sebelum ni menguasai minyak sudah tidak mampu lagi. Dan kita tengok bahawa apabila berlakunya peperangan, dunia sebenarnya mengkaji apa yang ada pada Iran sebenarnya. Jadi kalau kita tengok, ya, Iran ni bukanlah sebuah negara tertutup, tapi ditutup. Ya, bukan negara yang tertutup, tapi sebenarnya telah ditutup. Sebab itu kita melihat yang saya sebut, yang Iran telah berjaya. Kalau dari sudut pendidikan, Iranlah sebuah negara yang menghasilkan pendidikan yang begitu baik sekali, yang begitu profesional sekali. Pendidikan semua dah disusun dengan begitu baik. Kalau di sudut ekonomi, ya, kalau kita lihat banyak negara kena sanction, kena sukatan. Korea Utara kena sekatan. Negara-negara di Amerika Latin kena sekatan. Tapi bila kena sekatan, negara tu jatuh miskin. Sistem kewangan dia pun dah dalam keadaan yang tak tentu hala. Iran berlaku sekatan ekonomi. Walaupun nilai kewangan Iran itu mengudum, tetapi ekonomi negara tersebut tidak mengudum. Ini yang dilihat oleh banyak pihak. Bagaimana Iran ni sebuah negara yang nilai kewangan dia jatuh, tetapi ekonomi dia tak jatuh. Dia boleh survive. Kan? Rakyat dia boleh makan, rakyat dia boleh menikmati segala bentuk yang ada, kemodenan yang ada. Yang saya sebut dulu, mall yang terbesar dalam dunia ni bukannya di Dubai. Mall yang terbesar di dunia sebenarnya di Tehran. Jadi begitu kita tengok. Jadi ini menjadi sepatutnya dunia kena melihat di mana punca kejayaan Iran itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahawa sebab Iran boleh survive itu sebab input hasil daripada negara mereka tidak diimport daripada luar lah. Banyak dia menghasilkan sendiri. Mereka menghasilkan dan mereka jadi tak boleh nak compare dengan dolar dengan dolar. Pasal selalunya kita akan compare bila duit mereka jatuh tinggi, maka kita akan hadapi satu masalah. Tapi kita tak boleh nak compare. Sebab dia tak menghasilkan barang-barang keperluan dia daripada luar. Dia hasil sendiri. Yang itu yang kita katakan, termasuk juga apabila berlaku peperangan, ya, kita tengok bagaimana Iran ni dengan beraninya menutup Starlink internet. Jadi dunia mengatakan bahawa Iran ni hilang sistem internet dah tak ada. Hal ada. Kerana Iran mencipta, kalau YouTube mereka, Iran mencipta WhatsApp mereka, sesama mereka boleh berhubungan. Ya, jadi mereka dah bersedia semua tu. Kalau di luar negara adanya sistem internet, mereka mengadakan sistem internet sendiri. Jadi sepatutnya lah kalau Mizan kata apakah Iran akan menjadi kuasa dunia, sepatutnya dunia termasuk Malaysia lah saya katakan, termasuk mana-mana negara sudah berani untuk kita melihat apa yang ada pada Iran, apa kehebatan Iran, dan kita sepatut meyakini bahawa Iran ni telah pun satu-satu negara yang telah pun mengajar Amerika dengan begitu dahsyat sekali, dan juga mengajar Israel supaya tidak terlalu biadab dengan serangan balas dan sebagainya. Dan saya yakin bahawa Iran ni akan muncul satu kuasa dunia bukan bertujuan untuk penindasan. Maksud Tuan Haji maksudnya menjadi satu kuasa, tapi bukanlah sebagai kuasa yang akan menindas atau kuasa jahat lah. Kuasa jahat. Sekarang ni kalau kita sebut ayat kuasa ni memang allergi. Orang kata kuasa ni tindas. Kuasa dengan dan tindas memang ni, sekarang ni berlaku pun penguasaan itu membawa kepada penindasan. Tetapi hari ini Iran adalah sebuah negara yang saya yakin dia akan berkuasa,
tetapi dia akan memberi satu keadilan yang cukup kepada seluruh dunia. Satu lagi tadi saya tertarik bila Tuan sebut tentang Korea Utara. Kita juga tahu antara negara yang juga kena sanction bukan setakat Iran lah. Korea Utara. Jadi ada beberapa negara lagi yang Korea Utara, Amerika Latin, Venezuela. Kita nak compare perbezaan di antara sanctionnya kena sanctionnya Korea Utara contoh dengan US. Tapi kita tengok dulu ada lawatan Trump ke Korea Utara berjumpa dengan presiden dia kan. Begitu juga dengan negara lain. Walaupun nampak bermusuhan, tetapi dari sudut diplomatik tu ada usaha-usaha dan kita tak nampak macam permusuhan tu begitu kuat ketara seperti mana berlaku di Iran. Macam Iran ni kita tengok ketara dia selepas pada tahun 79 lepas revolusi tu dia berubah total 180 darjah. Sampai sekarang tidak ada lagi lawatan bahkan kedutaan mereka pun tak ada kan. Daripada Iran sekarang dan tidak pernah ada perjumpaan antara wakil mereka dan juga wakil Iran. Jadi itu kita tengok perbezaan. Adakah perbezaan ni dari pandangan Tuan Haji ni macam mana ni? Ya, itu saya katakan bahawa Iran ni apabila dia meletakkan Amerika sebagai musuh utama bukan pada musuh Iran saja, sebenarnya pada musuh dunia sebenarnya. Yang dunia perlu sedar bahawa Amerika ni melakukan kuasa penjejahan. Kan dia kalau tak jajah secara nyata, dia jajah secara ekonomi. Kalau dia tak jajah secara ekonomi, dia jajah secara sistem IT, penguasaan multimedia. Jadi Iran nampak benda tu. Pada peringkat awal banyak negara tak nampak. Ada orang menganggap Amerika ni orang kata sahabat ekonomi. Tapi sebenarnya Amerika ini menggunakan kuasa untuk menekan ekonomi. Jadi ada juga negara-negara yang telah pun diadakan sekatan tetapi mereka mengadakan rundingan. Rundingan orang kata apa yang Mizan kata Donald Trump dengan presiden. Tapi ini berbeza. Di Iran tak. Dia meletakkan itu adalah syaitan besar. Syaitan besar itu pernah sebut pada sesi lepas. Itulah syaitan akbar yang kita kena tahu. Jadi inilah yang saya nak sebut bahawa kita gagal untuk mengenal siapa syaitan besar. Kalau kita kenal pun kita dah terpaut dengan syaitan besar tersebut. Kita kadang-kadang terpaut dengan pelbagai ikatan-ikatan yang telah pun dibina. Iran membebaskan itu semua. Tak ada ikatan. Putus terus. Dan Iran mandiri dengan sendiri. Tidak ada kompromi. Iran ada ilmu dan mereka bongkar balik ilmu-ilmu mereka. Kekuatan ilmu keduniaan, ilmu ilahi dan sebagainya. Dan akhirnya mereka berjaya sebenarnya. Jadi inilah membezakan antara sikap Iran dan juga sikap negara-negara lain yang juga tak sebulu ataupun mungkin dianggap musuh mereka kan. Kerana seperti mana Tuan Haji sebut tadi, selepas perang besar ni berlaku, ramai dunia mula melihat dan masyarakat dunia pun juga mula mengkaji, termasuk saya sendirilah. Kalau dulu ni kita termakan dengan naratif bahawa pengusahaan Iran dengan US, Israel semua ni mainannya ataupun mainan politik lah. Mungkin pura-pura politik, tak sekeras begitu. Tapi kalau kita kaji betul-betul, sejak pada tahun 79 tu memang seperti mana Tuan Haji sebut tadi, memang tidak pernah ada lagi lah hubungan yang sampai ada perjumpaan ataupun ada apa-apa elemen yang menjurus kepada nak berbaik-baik segi sudut diplomatik ni kan. Jadi kita nampak itu jelas. Dan satu lagi, sebagai kita dah ada penghujung, sebagai penutup kepada segmen tajuk apakah Iran ni bakal menjadi kuasa besar dunia. Tadi Tuan Haji dah sebut bahawa menjadi kuasa besar dunia tak semestinya, kalau kita kalau tengok pada sikap Iran dari dulu sampai sekarang ni, tak semestinya dia akan menindas. Kerana kuasa dengan penindasan ni, dia kalau zaman sekarang ni kita nampak dia macam tak boleh lari. Tak boleh lari. Jadi sejauh manakah keyakinan Tuan Haji terhadap perkara ni yang kita lihat lah? Ya, saya melihat yang kata keyakinan ni, yang pertama saya melihat daripada akhlak kepimpinan. Sejak pada awal, akhlak kepimpinan, dan saya melihat mereka ini, kalau di Iran sekalipun satu masa dulu berlaku perpecahan. Saya sebut tadi sebelum ni, berlaku perpecahan, berlaku orang yang juga di Iran pun kita tak nafi ada yang menentang Khamenei, yang menentang Khomeini sebelum tu. Namun demikian, akhlak
saya sebut beberapa kali bahawa akhlak yang ditunjukkan oleh kepimpinan-kepimpinan di Iran ini, akhlak dari segi bukan hanya dari segi tutur kata, bukan hanya sekadar di atas pentas, tapi akhlak yang realiti, kehidupan mereka dan cara mereka bercakap dan cara mereka berinteraksi, dan mereka tidak pernah mengajak masyarakat. Saya sebut sini bahawa persaudaraan itu penting dalam kita nak membebaskan diri daripada kezaliman. Kita tahu siapa yang membuat kezaliman dan mereka mengajak untuk bersaudara. Maksudnya persaudaraan sesama Muslim sesama Islam. Sekarang ni Amerika Zionis masih lagi mengekalkan doktrin divide and rule dengan pelbagai cara. Mereka divide dengan mereka kalau benda tu, kalau orang Arab ni melakukan orang kata apa, serangan minda kepada Iran, itulah yang diapkan di media. Ya, serangan dari segi pemikiran, serangan dari segi aliran. Wahal aliran ni bagi pendapat saya ni tak boleh jadikan alasan untuk umat Islam berpecah. Masing-masing kita faham dalam dunia Islam ni macam-macam pegangan. Kita dengar baru 4 mazhab dengan Syiah, tapi sebenarnya banyak lagi. Tapi itu bukan boleh dijadikan sebagai kayu ukuran untuk kita berpecah. Zionis menjadikan ini sebagai platform untuk perpecahan. Kenapa kita nak ikut Zionis untuk nak jadikan perbezaan mazhab ni sebagai perpecahan? Yang ini yang kita lihat. Sebab tu saya kata sebelum ni, ucapan-ucapan kepimpinan Iran tidak pernah mengecam mana-mana aliran. Tak pernah mengecam. Ucapan pemimpin kepimpinan di Iran ni mengajak kepada persaudaraan. Tetapi malangnya, apa yang saya nak sampaikan di sini, selagi perpecahan itu wujud, maka tindakan untuk menyelamatkan dunia ni daripada kezaliman ini akan lambat. Maka dengan sebab itu, apa yang berlaku sekarang ini sikit sebanyak membuka minda masyarakat umat Islam, bukan saja di negara Asia Barat tetapi juga di negara-negara Islam lain termasuk Malaysia. Kita melihat realiti, bukan kita melihat naratif. Lah ni kita banyak melihat kepada naratif. Naratif tu boleh dicipta. Nak cipta naratif tu Iran baik, jadi baik. Nak cipta Iran jahat, jadi jahat. Nak cipta manusia ni baik, jadi baik. Nak cipta manusia ni jahat, memang jahat. Itu naratif yang berlaku. Dan naratif itulah satu benda yang berbahaya. Maka dalam pulas ni sebenarnya, fakta ni kebanyakan diputar. Dan kita hari ni kita nak membuka kebenaran untuk kita bongkar sebongkar-bongkar supaya kita dapat melihat di antara kebenaran dan juga kebatilan geopolitik yang ada di dunia ini supaya tidak disalah faham. Itu, maka saya yakin kalau Mizan kata betulkah Iran akan menjadi kuasa besar, saya yakin Iran akan menjadi kuasa besar dengan kepimpinan-kepimpinan yang berakhlak, yang baik, yang bercakap tentang soal melawan kepada penindasan, melawan kepada kezaliman. Sebab itu difokuskan Palestin. Palestin adalah tempat berlakunya kezaliman, tempat berlakunya penindasan oleh pihak Israel. Maka sebab itu, kalau kita lihat, Iran merupakan orang kata apa, orang yang kehadapan dalam usaha membantu. Bukan saja di Iran. Kita tengok ya, dalam sedikit boleh tambah no? Boleh. Dalam satu masa dulu di Yugoslavia, lah ni tak ada dah negara nama Yugoslavia. Kalau tengok, dulu Yugoslavia ni banyak orang kenal pasal pasukan bola yang kuat. Berlakunya peperangan, pertubuhan etnik Bosnia, Serbia, Croatia. Kalau Bosnia tu adalah kawasan komuniti Muslim, bertembung dengan Serbia. Di Yugoslavia tu di kawasan Eropah. Tiba-tiba berlaku pembunuhan dan sebagainya. Negara-negara umat Islam bangkit marah. Itu kita katakan macam mana orang Arab bangkit marah Palestin, orang Arab juga bangkit marah kepada Serbia. Mungkin mereka bantuan, ya bantuan, saya tak nafi, bantuan ada dana pergi dan sebagainya. Ya ada bantuan-bantuan. Di Palestin pun memang ya, orang Arab bagi bantuan. Tetapi mereka mengkhianati. Iran menghantar tentera secara sulit ke Yugoslavia bagi membantu kekejaman Serbia kepada Bosnia. Ini satu sejarah yang cuba dipadam. Maksudnya Iran bukan pada ketika itu bukan setakat Palestin. Bukan setakat Palestin saja. Kemudian di mana contoh di Bosnia juga mereka terlibat. Mereka terlibat.
untuk membantu. Bukan maksudnya bukan bantu segi kemanusiaan sajalah. Bukan bantu di segi kemanusiaan, persenjataan dan sebagainya. Bantu untuk melawan. Melawan. Sebab tu kita kata, di mana ada penindasan, di mana ada kezaliman, bukan saja di Bosnia, masa tu di apatik, isu apatik di Afrika Selatan pun Iran membantu, dan di mana ada penindasan pembunuhan, di situlah Iran akan membantu memerangi kezaliman. Dan Palestin ini merupakan satu poin yang paling besar lah yang perlu kita lihat, kita fokus. Jadi Iran ni kalau mengikut Taji ni, kalau kita sudut pandang kita segi sudut survival, kalau orang yang sedang lapar cari makan ni, kita sebenarnya kita bantu bagi makan, tapi dia akan bagi solution untuk bagaimana nak cari makan lah. Jadi maksudnya bagaimana nak melawan. Bukan setakat di Palestin ni antara agenda besar lah. Jadi dia akan membantu mengajar bagaimana untuk menghadapi perlawanan, kerana itu solution yang dapat selesaikan masalah. Itulah yang katakan sebagai keadilan sebenarnya. Itu. Jadi ini yang menyebabkan Tuan Haji yakin bahawa Iran kalau sekiranya diangkat menjadi satu kuasa besar membentuk kekuatan di dunia ni, maka dia akan dapat memberikan keadilan. Dia akan dapat memberikan keadilan, dan maka hilanglah penindasan di sudut pelbagai sudut. Sangat menarik Tuan Haji. InsyaAllah saya rasa kita kena lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, sebab mungkin ada lagi beberapa poin-poin ataupun topik yang akan kita ketengahkan. Tidak lari pada skala yang kita bahas ni. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kami di pihak Pulas Channel ini, di kalangan kita punya ketua-ketua editor ni akan memberikan satu tajuk-tajuk khusus lah. Dan mungkin Tuan akan dijemput lagi. InsyaAllah boleh. Mungkin kita akan ada juga panelis khas yang sama ada secara online ataupun secara fizikal. Kita akan maklumkan pada minggu yang hadapan, insyaAllah. Dan kami bagi pihak Pulas Channel ini mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji kerana telah meluangkan sebanyak 6 episod betul-betul. Jadi telah menuangkan banyak fakta, telah memberikan pencerahan yang begitu berguna tanpa kita bias pada mana-mana pihak. Kita terang berasaskan pada fakta dan beratas kepada realiti. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih lagi memulas fakta-fakta yang berada di belakang tabir yang tidak ditengahkan. Kita ucapkan terima kasih. Dan kepada penonton yang di luar sana yang baru saja menemui channel ini, saya sarankan supaya tuan-tuan menekan tombol like, share dan juga subscribe untuk dapat kita meneruskan rancangan ini pada episod-episod yang akan datang, insya-Allah. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Bertemu lagi.